tu, dan makhluk-makhluk inilah yang akan buat kerja tu. Tapi dia buat you percaya bahawa benda ni ada sains dia. Dia ada cause and effect dia. Betul. Palsu semua tu. Ya. Palsu. Oh, deep lah ni Kalau boleh izinkan saya sikit, Boleh. saya ceritakan apa kaitan perbintangan wafak ni dengan syaitan-syaitan ni. Sila Ustaz. Kalau boleh saya tunjukkan Rajah sikit boleh? Boleh. Boleh. Mesti nak tengok ni. Okay, sekarang Ustaz tengah nak tunjuk some examples. Saya tak tahu boleh Ni. nampak ke tak. Okey. Ini awak boleh jumpa raja-raja ni dekat dalam buku-buku mujarrabat Melayu. Kita ada tu. Kan? Kan betulan. Mujarrabat Melayu ni sumber dia satu buku je sebenarnya. Semua mujarrabat Melayu yang awak lihat tersebar dalam market ni, dia ada buku induk dia. Buku induk dia adalah buku Ahmad Al-Buni yang dipanggil Syamsul Ma'ariful Kubra ataupun Manba' Usulul Hikmah dan sebagainya. Dalam buku Al-Buni ni dan buku mujarrabat Melayu ni, awak akan jumpa gambar-gambar macam ni. Ini dipanggil kotak 7x7, 7x7. Nampak macam harmless kan, tak ada apa-apa lah ni. Ini just lukisan-lukisan je Ustaz. Betul. Ini sebenarnya kalau awak lihat, okay, kita ambil satu line saja. Ini semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni, dia sebenarnya adalah lambang kepada 7 bintang Babylon. Dan 7 bintang Babylon ni sebenarnya adalah Tuhan-Tuhan Babylon yang disembah pada waktu itu. This is the logo. This is their symbol. The symbol. Saya contoh, awak nampak bintang ni, ini lambang kepada matahari. Okay. Yang ini bulan, Luna. Ini Syamas, dia panggil Syamas. Ini bulan. Yang lain-lain ni Jupiter, Pluto dan sebagainya. Oh, okay. Dan 7 bintang ni adalah mereka kata sebagai penjelmaan Tuhan-Tuhan yang ada nama-nama dia lah, 7 ekor tu. Dia bukanlah Tuhan, dia jin, setan, dia minta disembah. So benda ni menyelinap masuk sampai ke buku-buku mujarrabat Melayu. Tanyalah sesiapa pun yang buat wafak-wafak ni, tanya dia orang, ini gambar apa ni? Yang buat pun tak tahu. Yang buat pun tak tahu. Okey. Ni dalam mujarrabat Melayu. Dia ada 7 bintang ni, nampak? 7 lambang. Ni pun ada juga. Very popular. You akan jumpa benda ni dekat mana-mana. Okey, jap saya nak tunjuk lagi satu. Oh, dia sebenarnya lambang Ya. yang pakai kat dalam wafak-wafak ni. Ini adalah penemuan arkeologi kepada satu wafak purba di era Babylon. Babylon ni penting kenapa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Siapa yang baca ayat 104 102 surah Al-Baqarah, awak akan jumpa ayat tentang sihir punya sejarah. Dan dalam tu Allah ada sebut satu nama kota. Kota Babylon. Di mana tempat turunnya sihir. Dan dia orang jumpa tablet ini di kota Babylon purba. Ataupun ada kata Ur Mesopotamia ni, daerah situ lah, daerah Babylon ni. Dia jumpa di 7x7 stars. And 7x7 punya magic square dipanggil. Okay, nampak ni tak clear sangat. Tapi apabila dipermudahkan, dia jadi macam ni. Dia ada persamaan yang sangat ketara. Tapi not exactly the same. But they are all pointing to the same things. Nunjuk kepada yang sama. Kalau awak tengok, ni Babylonian tadi tu kan? Awak nampak dia macam matahari, betul? Betul. Gantinya ni semua. Ni semua sama. Lepas tu yang tengah ni ada 3 line, nampak? Ni pun ada 3 line. Faham. Okay? Yang ni nampak macam apa dia panggil? Hash. Hashtag. Hash. Nampak? So throughout sepanjang sejarah tu, dia adalah modification sikit. Edit sana, edit sini. Tapi the 7 symbols ni merujuk kepada the 7 stars of Babylon. 7 Tuhan-Tuhan yang disembah. Bagi siapa yang tahu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dia berdakwah kepada golongan yang sembah bintang. Bintang. Astrologers. Itu dipanggil sebagai ilmu astrologi. Jadi mak saya terus kata macam mana?